نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama di dalam program Jom Eid Al-Kahfi untuk siri yang pertama pada tahun 2025 ini. InsyaAllah pada topik perbincangan kita pada pagi ini, iaitu Al-Quran Mukjizat Istimewa. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita, mari sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi 1 hingga 10 yang merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk membaca dan menghafal surah Al-Kahfi ini untuk mendinding ataupun untuk melindungi diri kita daripada fitnah Al-Masihud Dajjal, fitnah yang cukup-cukup
ditakuti, dan cukup-cukup digeruni, dan cukup-cukup Nabi SAW meminta kepada kita sebagai hamba-Nya supaya mengamalkan dan menghafal serta membaca surah Al-Kahfi ini, insya-Allah. Jadi yang berkelapangan, mari turut serta untuk kita membaca surah Al-Kahfi 1 sehingga 10, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah pun membaca 1 sehingga 10 surah Al-Kahfi. Ya, kalau kita nak lebih elok lagi, kita membaca terus 1 sehingga habis ayat surah Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan kita menghafaznya boleh menjadi pendinding, mengelakkan diri kita daripada terkena dengan fitnah Al-Masihud Dajjal. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita terus kepada topik perbincangan kita pada siri yang pertama ini, iaitu tentang keistimewaan mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan kita hadiah yang cukup istimewa, yang berkekalan sehingga sampai sebelum hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita Al-Quran, satu-satunya mukjizat yang berkekalan daripada zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lamanya sampailah sekarang masih berkekalan mukjizat Al-Quran ini. Al-Quran di dalamnya mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan, sama ada ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Terkandung juga tentang falsafah, tentang bahasa, tentang syariat, tentang pemerintahan, tentang pentadbiran, tentang undang-undang, semua terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita melalui Jibril alaihi salam dan dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
antara mukjizat yang Al-Quran ini boleh kita lihat antaranya yang pertama sekali, Al-Quran ini merupakan syifa, merupakan ubat, merupakan penawar kepada penyakit-penyakit. Biasanya kita akan melihat penyakit ni ubat dia kalau kita pergi ke hospital kan, ataupun kita buat tradisional menggunakan minyak ataupun pil ataupun daripada tumbuh-tumbuhan, dikatakan sebagai penawar. Tapi Al-Quran ini merupakan asyifa juga, penawar juga. Ada kajian yang menunjukkan bila mana dibacakan bacaan Al-Quran ini, dia akan memberi kesan dan pengaruh yang baik kepada tubuh badan kita. Kajian yang dibuat oleh Dr. Al-Qadhi di sebuah klinik di Florida, Amerika Syarikat, berpandukan teknologi dan sokongan peralatan elektronik, membuktikan apabila kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu, manusia ni boleh merasakan perubahan fisiologi yang besar. Al-Quran dia menenangkan. Kalau kita baca, dia akan menenangkan orang tersebut. Kajian yang dilakukan mengenal pasti tekanan darah, degupan jantung, ketahanan otot, ketahanan kulit. Ketika mana diperdengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran, lalu menyimpulkan bahawa ayat Al-Quran, bacaan ataupun ayat suci Al-Quran itu memberi pengaruh yang besar dan boleh melahirkan rasa tenang jiwa dan boleh menyembuhkan penyakit sehingga mencapai kepada tahap 97%. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Dan kalau kita lihat kepada hadis Nabi sendiri, ketika mana sepasukan sahabat Nabi pergi berdakwah ke satu tempat, dan ketua di tempat itu, ketua kampung tempat itu kena sengatan haiwan berbisa. Lalu para penduduk meminta bantuan kepada para sahabat Nabi supaya membantu untuk merawat ketua tersebut. Dan para sahabat hanya membacakan Al-Quran, hanya membacakan surah Al-Fatihah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh ketua tersebut daripada terkena sengatan ataupun bisa haiwan tersebut, dan mereka semua masuk dalam agama Islam. Ini. Jadi keistimewaan yang pertama, Al-Quran merupakan penawar kepada jiwa dan juga fizikal. Yang kedua, hebatnya mukjizat Al-Quran ini, keaslian dia terpelihara. Bayangkan daripada 1400 tahun yang lamanya, bukan tempoh yang sekejap, 1400 tahun ni lama. Kitab-kitab yang sebelum Al-Quran semuanya telah pun bercampur-campur, ada yang ditokok tambah, ada yang dihilangkan, tetapi Al-Quran keasliannya terpelihara. Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, sebab Allah yang menjaganya, bukan kita yang jaganya. Selepas ia diturunkan, ia dijaga dan diurus dengan rapi, baik daripada segi penulisan ataupun hafalan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Hijr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Allah yang menjaga Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara ramai yang menghafal Al-Quran, ramai yang mempertahankan Al-Quran, ramai yang mengkaji, lagi dikaji Al-Quran ini lagi hampir kepada Islam. Dia kalau lagi mengkaji Al-Quran, dia tidak akan sesat, melainkan mereka tersesat. Orang tu yang tersalah tafsir. Al-Quran ini tidak boleh disalah tafsirkan. Kalau salah tafsir, maka dia akan lari daripada maksud yang sebenar. Dan berbeza dengan kitab-kitab As-Samawi, kitab-kitab Samawi lain, contohnya kitab Injil, Taurat, Zabur, semuanya tak ada dah. Lebih-lebih lagi kitab Injil, yang bercampur-campur, ada pula yang pertama, ada yang lama, ada yang baru, tetapi Al-Quran tak ada lama, tak ada baru. Daripada 1400 tahun yang lamanya sampai sekarang samanya, bermula daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kalau kita lihat 10 tahun ke belakang sebelum ini, ada cubaan-cubaan untuk menambah-nambah surah-surah dalam Al-Quran, tetapi tidak berjaya, kerana yang menjaganya adalah Allah, pemilik langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil baginya untuk menjaga Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu mungkin ada di kalangan manusia yang akan mencabar Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan cabaran kepada manusia tersebut. Antaranya Allah cabar kepada orang-orang kafir untuk meniru isi kandungan Al-Quran, yang dinyatakan 4 kali berulang-ulang di dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah At-Tur, Allah mencabar untuk membuat isi Al-Quran seperti Al-Quran. Allah cabar kepada orang kafir, fa'tu bi suratin min mislih, datangkan contoh surah macam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan berikan penyaksian-penyaksian selain daripada Allah. Boleh ke? Tak boleh, tuan-tuan. Semuanya Allah yang jadikan. Kita nak penyaksian daripada mana? Allah cabar mereka membuat isi seperti Al-Quran dalam surah At-Tur.
mereka tak mampu. Dan kemudian Allah rendahkan sedikit cabarannya. Allah kata kalau tak boleh nak buat isi Al-Quran, baik, fa'tu bi surah, datangkan surah saja. Kan Musailamatul Kazzab cuba membuat Al-Quran surah Al-Fil. Surah Al-Fil kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu tidak melihat wahai Nabi Muhammad bagaimanakah Allah menguruskan tentera-tentera bergajah. Surah Al-Fil cerita tentang serangan tentera bergajah ke Mekah. Tapi Musailamatul Kazzab pula dia tukar, dia kata ada juga surah Al-Fil juga namanya, tapi dia ceritakan tentang fizikal gajah. Tak kena Al-Fil, gajah. Apa gajah tu? Hidungnya panjang dan berkaki 4. Semua orang tahu gajah tu hidung panjang, berkaki 4. Berbeza Dan Allah rendahkan lagi cabarannya. Kalau tak boleh datangkan surah, baiklah, datangkan satu surah saja. Allah kata datangkan satu surah pun masih tidak boleh mencabar Al-Quran. Dan last sekali Allah kata kalau tak boleh juga satu surah pun tak boleh, baiklah datangkanlah contoh satu ayat sahaja daripada selain Al-Quran. Satu ayat saja pun tidak mampu. Jadi Allah kata kalau tak mampu, beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Baik. Dan mukjizat seterusnya, Al-Quran ini dihafal oleh ramai manusia. Kalau rakyat Malaysia ni berapa ramai yang menghafal Al-Quran? Bukan sekadar Malaysia, Indonesianya, Bruneinya, Filipinanya, berapa ramai. Kalau kita melihat pertandingan hafazan Al-Quran di seluruh dunia, berbagai-bagai bangsa datang memasuki pertandingan untuk hafazan Al-Quran. Bayangkan Al-Quran ada 114 surah, yang banyak, bukan sedikit, 114 surah ni, dan dengan jumlah ayat ni yang banyak, tapi ramai yang menghafal Al-Quran. Malah orang yang tak mampu bahasa Arab pun boleh menghafal Al-Quran, walaupun dia tak boleh cakap bahasa Arab, tapi dia boleh baca Fatihah. Hatta orang bukan Islam pun ada yang menghafal Al-Quran. Contohnya kalau kita tengok di kalangan pada alim ulama kita, Ibn Sina, menghafal Al-Quran seawal umurnya 5 tahun dah hafal Al-Quran. Masya Allah. Ibn Khaldun 7 tahun. Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, menghafal pada umur 7 tahun, 1 sehingga 30 juzuk lancar Al-Quran. Imam As-Sayuti 8 tahun dah hafal Al-Quran. Imam Ibn Qudamah 10 tahun dah menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Qamar, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah tanya balik kita. Jadi Al-Quran ini kitab yang dihafal ramai manusia. Bukannya umat Islam yang hafal, selain daripada Islam pun turut hafal Al-Quran. Seterusnya mukjizat yang istimewa yang berada dalam Al-Quran ini, fakta dalam Al-Quran dia selari dengan sains moden. Salah satu cabang daripada cabang ilmu Al-Quran, dia berkait rapat tentang dipanggil sebagai ijaz Al-Quran. Perkara yang berkaitan dengan sains ada kaitannya dengan Al-Quran. Contohnya, mereka yang mengkaji, para saintis, dia mengkaji bagaimanakah rasanya sakit ni, reseptor sakit ni macam mana. Dikaji-kaji, rupanya yang mendatangkan rasa sakit itu berpunca daripada kulit kita. Seandainya anggota badan kita ni tak ada kulit, ada daging saja, maka kita tidak akan rasa sakit. Mereka membuat kajian, tapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebutnya 1400 tahun dulu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. Allah kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, bila masuk dalam neraka, kulit terbakar, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Bila kulit terbakar, Allah ganti kulit yang baru. Untuk apa? Supaya mereka liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah. Saintis pas kaji, rupanya dalam Al-Quran dah ada 1400 tahun yang lamanya dah ceritakan rasa sakit itu berpunca daripada kulit. Subhanallah. Dan juga contohnya kita kalau semasa kelas sains kan, belajar sekolah rendah, sekolah menengah, kita belajar macam manakah awan terbentuk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum, Allah sebut bagaimana proses pembentukan hujan. Allah berfirman, dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan keluar daripada celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Yang menurunkan hujan Allah. Dan juga antara mukjizat lain dalam Al-Quran, yang terakhir, Al-Quran menceritakan perkara masa lalu dan akan datang dengan tepat sekali. Dengan tepat. Contohnya apa? Contohnya kita tengok dalam surah Wal Fajr, wa layalin 'ashr, wasyaf'i wal watr, wal layli idza yassar. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum 'Ad.
Allah ceritakan secara detail tentang kaum-kaum yang terdahulu. Contohnya kaum 'Ad, Iram dzatil imad, bangsa Iram yang membina tiang-tiang, membina bangunan-bangunan tinggi. Allati lam yuhlaq mithluha fil bilad, yang sebelum tu tak ada langsung manusia yang boleh membina bangunan yang tinggi, tapi bangsa Iram dah buat. Ada buktinya? Ada zaman sekarang orang jumpa di sekitar Jordan, ya, adanya rumah-rumah di celah-celah batu, rumah-rumah yang diukir indah, yang cantik. Allah sebut dah dalam Al-Quran, Iram dzatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Samud. Kalau kita pergi ke Jordan, di tempat namanya Petra, ada satu bongkah batu, dalamnya ada rumah, ada bangunan yang diukir daripada bangsa tu, ya, Samud. Wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan wa fir'aun dzil autad, dan juga Fir'aun yang membina piramid. Piramid dah lama para pengkaji ni dia baru berjumpa dengan piramid tersebut. Kita tengok di Mesir, ya, piramid. Allah sebut dah dalam Al-Quran, tepat sekali. Itu perkara masa lalu, dan Allah sebut juga dalam Al-Quran perkara akan datang. Ada ke perkara akan datang? Ada. Contohnya apa? Contohnya dalam surah Ar-Rum. Ayat surah Ar-Rum tak turun lagi tentang kekalahan bangsa Rum. Alif lam mim ghulibatir Rum. Rum tu dikalahkan. Sebelum tu tentera Rum tak pernah kalah, tapi Allah turunkan ayat bahawa tentera Rum ni akan kalah. Okay, bukti Al-Quran mampu meramalkan kejadian pada masa akan datang terkandung dalam surah Ar-Rum ayat 1 hingga 4. Allah menceritakan kisah kemenangan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Allah menyebut sesudah bangsa Romawi itu dikalahkan, mereka akan menemui kemenangan dalam beberapa tahun lagi. Mula ghulibatir Rum. Rum ni akan dikalahkan. Tengok berlaku lepas tu, memang Rum ni akan kalah. Ini hebatnya mukjizat Al-Quran, ya. Ternyata benar, beberapa tahun selepas itu bangsa Rum mencapai kemenangan menentang bangsa Parsi. Semasa naiknya agama Islam, ya, di kota Mekah itu, Mekah ini diapit oleh dua gergasi kuasa hebat dunia, ya, yang di baratnya tentera Rum, ya, dia punya panglima perangnya apa? Hercules, ya, dan di belah timurnya tamadun Parsi, ya, di bawah panglima perangnya Rustam. Dua-duanya hebat, tetapi mereka pun dikalahkan oleh Islam, ya. Tentera Rum, ya, bertemu dengan pahlawan Islam yang hebat, panglima perang yang tak pernah terkalah, ya, Khalid ibn al-Walid, dan mereka berundur daripada menghampiri sempadan dengan kota Mekah. Hebatnya Islam ketika itu, ya. Dan selain itu, keajaiban yang diungkap dalam ayat tersebut, ya, dalam ayat surah Ar-Rum ini ada satu keajaiban. Antara mukjizatnya ialah dalam Al-Quran ini dari segi bahasanya. Bahasa Al-Quran sungguh indah yang tidak boleh dicapai oleh sesiapa pun, ya. Kita dengar yang baru-baru viral tentang syair tok-tok, kan, orang Arab dia dahulu dia popular dengan syair. Sebab tu dalam Al-Quran ada surah Asy-Syu'ara, dan sebab tu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada orang Arab. Orang Arab ni dia tak jahil, ya, cuma dia jahiliah, dia melawan tentang kebenaran. Lalu Allah turunkan Al-Quran mencabar yang dikatakan hebatnya syair. Syair tidak pernah syair dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah, tapi Allah turunkan Al-Quran bermula dengan huruf hijaiyah, kan? Alif lam mim qaf kaf ha ya ain sad, terdiam semua para penyair. Ini hebatnya mukjizat Al-Quran, ya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang kehebatan Al-Quran, dan kita boleh mengambil pengajaran, dan juga kita boleh mengambil iktibar dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, kita ada soalan kuis, ya, tuan-tuan. Jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan jawab soalan kuis ini di dalam ruangan komen. Jadi siapa yang jawab dahulu, dia akan diberikan tentang menang lah, akan berikan kemenangan lah kepada yang pertama sekali jawab. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk soalan kuis pada seri yang pertama ini, soalannya berikan 3 contoh. Berikan 3 contoh mukjizat keistimewaan Al-Quran, ya. Berikan 3 contoh mukjizat keistimewaan Al-Quran. Jadi siapa yang boleh jawab boleh terus berikan 3 mukjizat tersebut di dalam ruangan komen. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dengan sebab kita membaca surah Al-Kahfi dan sama-sama kita berbincang tentang kehebatan mukjizat Al-Quran. Jadi saya akhiri program kita pada pagi yang mulia ini dengan satu hadis